Kadang-kadang nak jadi keyboard warrior ni pakai otak. Jangan main sembuh je. Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, kau-kau aku kena dekat video ni kan. Video ni kau-kau aku kena. Video ni aku kena kau-kau. Tapi Alhamdulillah owner dia sendiri yang komen dekat sini. Aku tak tahu macam mana dia komen kan. Gila panjang dia tengok. Kau tengok dia boleh komen panjang macam ni. Aku nak baca untuk korang tak boleh. Tapi aku dah stitch komen dia ni. Korang boleh baca sendiri komen dia apa yang dia cakap kan. Panjang ni. Aku tak tahu macam mana dia boleh buat panjang macam ni pak. Saya pemilik kedai ini. Okey, korang sendiri bacalah. Korang yang duk kecam-kecam aku tu, korang sendiri bacalah. Komen daripada owner dia sendiri. And sebelum kami buat video tu pun, saya dah minta izin chef tu untuk post untuk ambil video, review, and kami sambil promote kedai dia. Dekat last kali location pun kami letak nama location kedai dia sekali. So tak ada niat pun nak memalukan dia ke apa, nak menjatuhkan siapa-siapa ke. Dan banyaklah komen-komen yang duk kecam-kecam suruh aku jaga kedai aku sendiri ke apa. Alhamdulillah aku jaga kedai aku dengan baik. Alhamdulillah mana yang kekurangan tu kami cuba perbaiki. Tapi itulah, kadang-kadang nak jadi keyboard warrior ni pakai otak. Jangan main sembuh je. Malas lah aku nak sembang korang ni. Itulah, belajar tak tinggi aku rasa. Lain kali jangan pembaris sangat. Bila korang pembaris, malu korang yang dapat bukan aku. Aku dapat engagement, tak ada masalah. Alright, hantar korang lah. Apa-apa pun jangan lupa baca apa yang owner reply kat situ. Panjang tu. Takkan aku nak buat karangan pula. Takkan aku nak hantar army aku pula. Mana mungkin, okay? Thank you kepada owner Malapok yang tolong clearkan nama I balik kan. Sebab itulah, ramai sangat orang yang tak sekolah tak habis ni. Pembaris banyak sangat. Okay, apa-apa pun I tetap support you. Malapok, insyaAllah next time pun I akan datang lagi kedai you. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.